welcome back. Kembali lagi di chapter 2. So hari ni kita akan main lagi ya, before truth. Main chapter 2 pula ya. Mari kita tengok. Okay guys, kita kembali lagi chapter 2. Kita main terus ya. Aduh. Ya, main terus. Tapi nanti saya mungkin akan potong-potong ataupun saya potong lah. Buat depan je tu orang. Aku gabungkan kali lah. Aku gabungkan chapter 2, chapter 1. Chapter 1, chapter 2. Nak kau kan episode. Nak. Biar banyak viewer. Boleh dapat banyak duit. Banyak viewer kata, weh, Poppy Playtime tu berapa viewer, satu je berapa. Tak apa, yang penting dapat duit. Kata kau kena buat banyak video. Kalau tak siapa tengok. Yang paling banyak pun short lah. Tak ada function. Aku di mana ini? Tak tahu tadi sebab kau komen. Kau masuk dalam mu tadi. Tak masak kau. Kau ajar kau. Bacot tu drama. Kau drama apa bangku. Ngantuk tidur set nah. Nanti hampa aku kejut. Nanti kejut lah aku tidur. Ngantuk. Eagles to breathe. Daripada kita kena bawa Angel Studio 3. Maksudnya the KC Studios. Kok bergerak sendiri ya langit-langit. Siapa buka lagu tu? Siapa buka? Dia pergi buka. Aduh. Kakak sebentar ni. Ya, ada senyum. Awesome kan? Aku ingat benda tu senyum. Chapter 2. Andre, janganlah merajuk. Hai. Aduh, di mana aku ini? Kau susah sekali ya aku nak buka mata. Wait a minute. Wait. Apa itu? Aku tak salah tu. Kenapa aku Dah tak ni buka mata tutup mata. Aku belakang. Tengok belah sini, Meh. Aku tak boleh, aku tak dapat buka mataku seluas-luasnya. Mata jangan sebelah kau. Jangan sebelah kau. Tengok sebelah kau, Kit. Tak boleh. Hai Putra. Boleh lah. Hai Putra. Akid. Dah masuk game, eh? Akid. Oh, nampaknya kau ada di sini, di sebelah aku ya. Aku di mana? Takkan ambil jauh. Asal ambil jauh. Aku ada satu soalan dulu. Asal ambil jauh. Kenapa Akid dekat sebelah aku? Aku dekat mana? Weh, aku dekat mana ni? Kenapa aku dikunci? Kau tak dapat lepas uji ni. Kau tak dapat lepas uji ni. Chapter 2 aku boleh pernah main lagi. Keluarkan aku sekarang, aku tak tembak muka kau. Aku serangkap, weh. Tolong aku, weh. Kakak sebelah aku sekarang ni. Kau punya carry, aku dah tersangkut dalam ni. Asal aku kunci juga ni? Asal ni. Biasa mati kita kabur ni. Memang kabur ke? Bukan sebab asap pun. Asal tak gerak Kena ada orang boleh tidak boleh buka. Lepaskan saya. Jap. Kamu lepaskan saya. Masuk. Pulu. Okey. Aku di mana? Lepaskan saya. Apa? Kau ada tak button dekat orang? Tak ada dok. Kami ada kat sebelah. Kat sebelah. Tekan, man. Mana boleh tekan gila? David, please Korang boleh masak habis rupanya. Siapa tak masak habis tadi? Aku dah masak habis dah. Tengoklah story dia. Tak
Tu David tu dari situ. David tu situ. Sabar. Kita memang terperan kat sini. Sabar. Tampak saya pasal ekor-ekor orang. Putra first. Yang putra kena. Amir first. Weh. Janganlah weh. Weh, janganlah weh. Bang. Oh. Hui. Sudah ni. Dinin. Buka lagi. Cuba monster. Mengelak. Kita pun ngelak santai. Ya, aku mengelak. Lek. Sabar. Buka lah. Buka. Asyik bahasa Kia. Sini. Bila mati. Kat mana? Mana? Ini kita boleh tembak sepeda dah. Okay, mantap. Mantap. Tak adalah bergaduh sangat dah. Mana ada. Macam boleh. Tak tembak juga. Woi. Betul kan dia mampus kita. Oh no. What the is apa benda ni? Aku ngelek oi. Aku gelak. Aku naik. Tadi cari. Weh, telinga atas ni ke weh? Terang. Ha? Telinga atas ni ke? Mana? Ni. Oi. Betul. No, mati. Oh, buka. Dah buka. Mana Akid? Aku gelak weh. Aku ngelek kat weh. Cepat weh. Kena atas ke? Aku gelak. Atas ada apa ni? Ada. Kau mungkin atas dulu. Aku cari sesuatu. Kau atas saja. Ai. Boleh lah. Kena jump scare ke? Ini. Ni jap. Aku ni. Ni dia jumpa something. Bateri. Apa? Atas. Di atas Cepat weh kan bateri kita hancur. Kat sini. Kat sini. Bateri ni atas ni ya? Ni Atas. kena cari kod tu. Sabar. Apa banyak kau dina? Tanya sikit Putra. Putra pula. Akid. Ni pun kod. Mana bateri? Mana bateri pula? Sekejap. Kita Game chapter tu memang main ngelek sebab dia punya map besar. elah. Ngelek teruk dok. Dah lah bateri aku tinggal berapa ni? 19. Sebab kalau PC dia okey je. Cuba dia atas lagi je. Tak ada. Semua kosong. Ada lagi tingkat ke? Sekejap. Tengok sekejap. Tapi ni main tingkat dia aku naik. Sini ke? Mungkin dia. Oh ni. Dah Ni mesin ke? tu. Cuba kau letak bateri. Tak boleh pun. Boleh. Tak tolak asu. Sekejap. Ni menuju ke mana? Sekejap ada papan. Sekejap. Kau main mana? Sini weh. Mana? Kau dapat tak pintu kat belakang kau? Ha? Kau yang tadi. Kau masuk. Ni. Sini. Oh. Oh sini. Aku rasa ada sesuatu lah dalam ni. Aku sesat. Aduh panas lah aku dengan benda ngelek-ngelek ni. Jap. Asal flashlight ni? Flashlight korang dapat ada bateri tak? Flashlight tu ada bateri? Bateri tak apa ni. Aku rasa ada Lampu sesuatu aku ni. ni tak buka-buka Miskin betul lah lampu ni.
flow tu. Ni. Tu, Arif mana Arif? Kau mana? Kau dapat apa tu? Ya. Semua kena pakai je. Ni. Kena pakai, semua kena pakai. Aku ada tak ni? Nanti kita kena masuk Ya, dalam. cantiknya. Wow. Wow. Damyungger. Apa ni? Apa ni woi? Mana ni? Mana korang mana? Korang mana? Mana korang? Mana korang tu? Turun. Apa ni woi? Okay, ada subscriber kan? Ya. Okay. Oi, Akid mana kau? Okay, asal kau tak pakai tu, Kid? Dia pakai lah. Asal tak aku tidak tu? Kau ngelag teruk. Ni ke? Mana tak tu? Jangan aku tengah tanya tu. Bapak lah aku masuk kod. Apa tu? Mana kau? Tengok Kid jalan macam slow. Aku slow mo. Aku tak boleh apa-apa ni woi. Weh, aku nak berak ni cari saya. Masuk. Jangan nyintai. Jangan nyintai. Aku takut. Jangan nyintai. Sini. Kik. Abang semua lalu. Abang slow mo. Masuk. Jemput. Masuk sekali. Akid duduk belakang ke? Weh, serabut lah benda ni. Dapat tu apa tu? Dapat tu. Bateri. Ada bateri lagi. Okey, mantap. Masuk balik. Dah cuba tengok dulu tak ada apa-apa tu tinggal ni. Sana. Sana weh. Aku tak boleh buat apa ni weh. Kita gas agak. Tak, macam mana korang naik? Aku tak boleh naik ni. Kau tekan B butang bawah tu untuk korang buka tutup. Kalau korang nak nampak apa-apa. Apa? Tinggal. Mana Akid? Akid dah tadi duduk belakang ke? Ke duduk depan dia? Kau kat mana weh? Dah keluar dah. Dah keluar weh. Jap aku cari Akid jap. Oi. Follow me. Ayo anak-anak didikku, ikut kebenaran. Ini ngelag. Ya, ngelag. Siapa yang ajak ke. Sampai ke chapter tu aku tenggelam teruk ni. Blub. Tak ada aku tak diam. Tak, Kid. Tak, kenapa makin lama makin tenggelam ni? Aku Kita dah ada ni. Weh, cepat weh, aku dah tenggelam teruk lah ni woi. Arif mana Arif? Dia apa? Mana Arif? Tu kena cari Arif ni. Ni. Dah. Lepas tu? Aku rasa ada sesuatu kat atas ni. Ni teni. Ikut dong. Safazim. Cepatlah kau menaki. Okey, Akid dia mati tu. Aku rasa tak jumpa kod apa-apa. Aku slow mo bye. Aku meeting. Ngelik asu. Ini masalahnya. Weh, panas aku kalau ngelik je ni panas aku. Boleh buka tak benda ni panas. Berapa jam? Kita kena pergi 3-3. Sabar. Kita kena cari kod dia. Macam main The Mimic ke? Main The Mimic macam ni lah. Nak cari tu lah, nak cari ni lah, macam-macam. Kau slow mo.
Weh, tak nampak dia weh. Linggang goli wang cali kanggung. Linggang goli wang kangkung leng gong gong. Kena siapa yang aku tak tahu ah. Apa ni? Tak, aku tengah cari ya. Nak pergi mana? Ni nama. Yes. Kau buat apa situ? Mana? Kau cik apa? Cik pun dia kencing ke? Weh, tak berak ah. Ni cari apa di sini ni? Jom Akid, kita keluar je ah. Kita ronda-ronda dulu. Kau jumpa something ke? 18250. Kat mana? Tiga. Tingkat 18250. 18250 18250 18250 18250 18250. Mana tingkat 2 Pintu warna pink kan? Dia nak 5 digit kan? 250. 250. Oh yeah. 18250 mana kosong kau ni? Anjay. Mana kau orang ni? Kau Belakang ni. mana? Satu mana? Yang mana? Yang Yang mana? belakang ni. Oh ni betul ni. Pandai. 8 Dah sabar-sabar nak bagi aku ni. 8 2 2 5 0. Buka. Ya abdu. Boleh. Boleh. Tap. Yo, ada cecair. Ada hijau, pink. Ni merah. Tu bukan cecair ni. Boleh apa ni? Ni ambil cecair menunggu. Tak, Oi. macam mana nak ambil? Macam mana nak ambil? Oh, ni. Pick up. Lepas tu? Ambil yang ni. Anjing, ni warna biru dok. Ni warna biru asuh. Sekejap, kita try dulu. Dia cari apa sebenarnya ni? Oh, cak bateri. Ada. Mana bateri dia? Ya, aku rasa bateri dia masuk. Oh, situ. Sini. Sabar. Dah masuk dah. Turn on. Akid okey, Kid. Okay, kita semua okey. Ya, tak, aku tak pakai pun. Press. Main tu apa? Tengok main. Mana? Tengok apa? Ni aku tengah pakai ke tak? Pakai. Hai bang. Ini dapat biru ni. Tak. Ramai lah cair tu. Letak sini je. Sini. Mana? Sini. Oh. Kau jumpa dengan luar. Air dah naik ke? Shit. Aku dah letak warna biru. Orang kita apa dulu guys kita. Hei mak, aku nenek kebayan. Aku mati. Kau kerja aku. Ku melihat rangkanya besar. Mana sesuatu tu? Hantu. Weh, hantu tu dia datang dok. Putra belakang pelangkau. Jangan tengok ke memang kena ni. Kena lari. Jangan tengok. Aku Sakit. tengok je. Aku nak keluar, tiba-tiba dia muncul. Macam mana tu? Dia hilang dah.
Weh, ngelag teruk ni weh. Aku dah diam. Aku dari tadi ngelag teruk ni asu. Air makin lama makin naik tu. Ada apa? 0533. 0533. Apa masalah kau ni? Okey. Aku nak patah balik ke belakang. Nak patah balik ke belakang. Si meme tu boleh pula lalu dekat depan aku. Apa masalah kau ni? Apa masalah kau? Kau nak aku mati berapa kali? 5 kali, 50 kali. Mati berapa kali? Kap. Iya. Hai bang. Diam pun. Kau nak aku mati berapa kali? Kau cakap. Nama kau ni kau klik. Aku tengah ngelag ni. Kau tengok nombor chat. Tengok kan nombor. Kau buat situ tengok nombor tu. Dia tulis kat situ. Tengok kat ni. Ini nombor ni. Mana? 0533. Kau kat mana tadi? Okey, aku mati. Kau kat mana tadi? Lupa lah. Masalah air dan air ni. Tak, aku tak gerak-gerak lah. Nampak lah dia tengah buram tu. 0533. Aku dah betul gerak, tak ada gerak. 0553. lah. Memang lah, aku tak ada bergerak. Kosong aku melayang mati tiba-tiba. Kerana apa? Member kat sebelah aku. Aduh, asyik mati panas lah aku macam ni. Tak faham lah. Tak apa lah lagi aku serius. Sabar. Tak boleh gerak Keluar. Kenapa tak beritahu? Aku lalu. Aku lalu lemak Korang maksudnya. Ya Allah, ada macam mana boleh sebelah aku ni? Jangan tengok. Dah habis ke? Tak, macam mana kita nak balik? Dah turun. Ya, nak turun lah. Ni, aku sambil tengok bawah ni. Tengah turun. Sabar. 0533. Sabar, mana jalan keluar kau ni? Mana jatuh lah? Ni, okey. Tadi ke jump scare, tak tahu nak kenapa. Tadi aku pandang dia gerak gila. Bawah sekali je. 32. Tengok dua. Kena jam sikit je ni. Weh, cepat sikit weh. Naik makin lama makin menaik ni. Mana? Dia cakap aku. Dia cakap aku. Aku tak tahu, aku selesai. Bukan saya bayar. Bukan saya bayar. Tak. Bila dia situ. Kat depan sana. Oh yeah. Tolonglah jangan jump scare lagi. Aku dah tak nak dah ke jump scare. Mana? Bilik mana? Kiri ke kanan? Ke kanan. Kanan. Bilik ni ke? Bilik ni macam tu buka. Yang ada kod tu. Pintu ada kod tu. Mana pink ke? Tak. Mana pink ke terbuka? Bukan masalah sebelah 377. Cek. Cheese. Ni apa ni? Jap. Alah, kena masukkan something ah. Masukkan apa? Tak tahu. Dia tadi masuk dengan hantu tu. Ada otak siap. Siapa otak dia tak aku jumpa something. Apa ni? Guys. Aku jumpa macam kad. ID card. Tahu ah? Cukup datang. Ini kan kau scan je. Kau scan kat pintu tu. Oh, scan je. Tak banyak ngelag. Ui, babi. Ngelag. Ada ke tak ada pintu tu? Please do not move. Okay, dia tengah scan. Wow. Jangan scan IC aku. Apa tadi? Janganlah. 377. Mana tak benar ni? 32.
bapak kau. Hantu tu malam ni hantu. Bang, sawadikap. Benda. Apa ada mayat? Oh ni. Kau ada, Mat? Ada ni tak pakai ke? Semua dah pakai dah. Tak boleh pun. Kau dekat tingkat berapa lah ni? Yang dekat court yang ada warna pink-pink tu. Damn. No match. Nenek kau no match. Apa benda lagi kau nak aku rodok sekarang? Dan ni ke? Ke kena buka kalau buka boleh dia ni je. Habis, aku punya tank tak banyak. Alamak, buka. Oh, boleh buka ni. Depan muka aku. Tadi duduk tak kepada tangga tau. Mana aku nak? Betul, gas kau tukar. Oh, tukar eh? Tadi tiba-tiba duduk depan tangga. Tak kena aku nak ni. Tak boleh pun. Ya sabar kau kan ya? Dekat tingkat yang tu, pintu pink tu. Tak, dia stiker pintu tu. Oh. Aku dari tadi dok di scan benda yang aku scan asu. Tak mana tiap tu? Tak aku dah pakai. Tepi. Bangang. Tepi. Bangang dia kata don't move, gimu babi betul. Kejam sikit dia. Dapat? Sabar. Cuba kau try buka kau punya tu. Dah. Hantu tu dekat hantu tu dekat tiga. Jangan cakap dia dekat belakang aku Like, share and subscribe. Weh, sabar weh. Wah. Dah lama ni. Aku dah gila. Akil live ke? Jam-jam aku sabar. Kau tahu tak? Tak akil live ke? Tengah berusaha untuk melepaskan diri daripada jembut tu. Oh dah buka dah. Okey, jajak. Ada kelembar tak kat atas tadi? Dekat tiket. Dekat lah. Kau nak apa? Saya suruh. Oh dipakai ke? Where? Weh? Ada kau ada tiket ke? Tadi kau Tolong aku dapat ada terperangkap. tiket kan? Tolong. Belum. Aku pengsan mati aku. Innalillah. Wait, kat dia tu. Sekejap, sabar. Sabar. Semua hilang ni. Pal aku kat sini. Ha, kembali lagi bersama gaming. To. Aku nak ingat baju dia macam mana? Kau tahu tak baju punya tu? Apa? Tadi kan kau kata kau dapat macam gambar orang tu kan? Kau dapat tak macam gambar orang? Gambar orang. Siapa yang dapat gambar orang? Aku di mana? Aku tak nak, aku takut dia keluar pintu jam sikit. Bismillah. Sekejap, aku tengok tutorial sekejap. Tadi aku dapat ID card dekat mana dekat mayat tadi. Oi, dia datang. Dia kat situ tu. Dia kat situ tu. Utuh siapa? Bodoh member bawa ke sini ke? Kau jap. Kena pergi kat tempat oksigen tu tadi. Sabar. Member datang kat aku ni. Siapa pergi bawa tadi?
Siapa yang bawa dekat dia? Dah hilang dah dia. Dia hilang lah. Bodoh aku tengok. Yang tu bala. Cantik. Oksigen. Yes. Ada something kat sini. Dia macam nampak tu kan. Mak kau tak ada apa-apa. Siapa bawa ketiga-tiga ni? Tak tahu lah. Kita kena cepat tu sebelum air dia ni. Hantu tu. Ah, okey. Wih datang weh. Wih datang ni. Wih datang. Kenapa mati? Sekejap. Okey. Okey, kita login. Wih dia datang kat aku. Tapi- Bang. Kita boleh bawa bincang bodoh. Hitam dasar ni. Bang. Sabar. Sabar. Dengar tu. Okey, boleh. Dia ngebak dengan ke, ya Allah. Okey, kau nak nyelam. Ah, Weh bab. Weh hantu tu kat belakang oi. Yang masalah ni. Aku rasa itu saya. Duduk belakang pula. Ni lalu belakang. Ni masuk belakang. Sebab. Tahu Weh. Rin. Tu baby di bawah sini. Ai. Siapa bawa pula la ilaha illallah? Dia turun gila. Bawa tangga pula korang. Siapa bawa? Dia turun sendiri. Elok lagi kat atas. Dia turun sendiri. Okey, bang. Jangan pandang dia. Akid dia kata nak rekod tapi dia duduk diam. Weh, dia datang. Sabar. Dia datang kakak. Akid. Okey, jangan pandang dia. Ni. Ku sayang Niki. Aku sayang kamu Niki. Oh Niki. Sini Dia ku tengok belakang ni. peluk. Mana belakang ni? Tu mana belakang? Tak nampak. Kau kat mana? Dia cuba cepat tu. Mana kau? Belakang. Asal korang megang sini ni. Dia cakap dekat belakang pula. Tak, dia masuk. Siapa boleh gaduh? Tak tahu, aku tak tahu. Weh, siapa boleh buat keluar apa monster tu kat lab tu? Nak aku? Ni lah, korang. Tak, aku nak siapkan tu cepat sebelum air naik. Nampak, air dah sampai tiga dua tu. Cepatlah. Cepat. Panas lah aku. Mana hantu? Aku ngakit berjuang ah. Kita berjuang. Tak mana hantu tu? Oh, sini. Ni game ni kau lebih lari. Kita kena menang ke? Apa? Game ni kau lebih lari. Aku dah lama lari tu. Main kejar-kejar. Janganlah tuan, aku la ilaha illallah. Weh, kit tadi aku masuk dalam tu tenggelam. Mati dah lemas aku. Siapa bawa? Mantap tu, bawa. Manalah tahu dia datang tiba-tiba. Dengan stand. Dia tiba hari pergi bawa ke aku. Pak, dia start dekat pintu tu. Lepas tu dia Aku dah tenggelam ni. Eh, saya mau main juga. tak, masalahnya dah aku dapat kat tu semua benda. Apa yang lainnya? Tak tahu. Ini namanya gamenya tol. Kenal. Depan aku. Macam mana dia boleh kat situ Aku pun tak faham Menang tutup. Dia berada di atas. Okey, aku nampak hantu tu dekat atas. Oh ya, Aku tak siapa boleh penonton tu ke dekat jauh. entahlah. Tak, aku kat bawah juga ni masalahnya. Hantu tu tahu dia kejari masalahnya. Cuba cakap naik ke mana? Tak tahu nak pergi mana. Dah pergi bawah kit.
Tenggelam. Nampaknya betul nak cakap lagi mana. Tenggelam ah. Kau tunggu kat tiga dua. Kau tunggu kat tiga dua. Ni tu apa. Jom ah tengok dua sekarang. Cepat. Kau pusing-pusing. Kau pergi masuk ke dalam labo. Boleh ambil siapa bawa hantu. Takut hantu tu turun. Hantu tu turun buta. Dia turun buta. Ni sini. Dia takkan. Baby. Turun bawa dia turun. Bodoh tak boleh turun. Ah sini turun. Jangan lalu busuk sini bawa. Mana hantu tu? Dia tak berani masuk sini. Aku punya baju warna putih ke? Warna putih. Ya warna putih. Weh. Tak dapat. Apa? Mati. Kepala ni tak boleh. Aku tadi terapung tak tahu kenapa. Pancing dia. Semua baju putih. Seorang je. Ha? Semua. Masa aku nak aku. Sabar. Ini dia. Tuan direktor datang. Aku datang. Hantu sini kau. Kita buy one jom. Ini real life lah. Dia bukan pintu. Cuba. Hantu. Kau sini sekarang. Kau sini. Mana hantu tu? Kita buy one jom. Hari, kau dah buka je putih dia tu ni. Putra. Asal aku terapung lepas tu mati. Mana hantu Okey, tu? finally. Tak, tengok je lah sekeliling ni mana tahu ada kan hantu tu tahu lah macam mana dia dah hitam. Macam tu bagus. Dia telefon aku mati dulu aku lift terus lah. Dia mati. Macam mana boleh kat situ Aku tak faham. Ya guys. Kau mulut masin bodoh. Mulut masin babi Akid. Akid kata. Jadi boleh. Betul Akid kata. Tiba-tiba teleport dengan kawan. Pum. Lalu teleport dengan member. Akid. Lain kali kalau boleh jangan cakap betul lah. Dia kau main mulut masin lah. Baru je cakap. Tiba depan aku. Apa pasal kau bodoh? Dah. Aku dah masuk. Tapi aku tengah cari barang ni. Siapa Aku kena lagi kot. Pan lah kau. Kalau dia kerja aku duduk dalam almari. Mana almari? Tak ada almari. Keluar je lah. Apa salahnya? Dia kejar. Kau main pusing-pusing je dengan dia. Ni dia tu. Weh. Ancik. Bapak dekat dok. Oh tu hipster. Hipster tak apa. Dia dapat. Lagu Hindustan. Weh, jemput. Astagfirullah. Guys. Air dah dekat tinggal tu. Bismillah. Tuh, jap. Ya, masuk, jom. Mana?
Bawah ke? Bawah ke? Bawah sekali. Betul ni. Haa. Bapak lah. Jadi Bawah kita orang besar. Berapa kali jap? Ya, aku dengar cakap pasal W. Sekejap. Weh, member kat atas weh. Aki cepat sikit. Dia datang Aki. Aki cepat sikit. Aki cepat sikit. Betul. Ni W. Weh, aku Besar. terapung weh. Asal tak boleh ni? Macam ada gelembung ni pal. kau tekan nak on tu kau nak menyelam. Oh. Eh. Apa yang besar? W. Hantu tu Mana boleh kau menyelam siu. Orang besar apa lagi? Y. L. F, T, W. Bentar. Kalian di mana? Aku mau tanya. Y, L, T, W. Aku mati meh, so aku cepat tak di. Ih, betul lah kau ni. Oh, berenang guna ni. Aku mati konyol doh. Aku tak tekan apa-apa. Tadi betul. Tekan nak on tu. Tadi aku tak tekan apa-apa. Mana aku tahu tengok tadi. Oh ni off mesti. Ni saya ni. Lala mati. Aku macam what the hell. Tak apa. Aku pancing ni risau. Aku kena jimat ni benda ni. Lepas tu kita kena gana. Ha? Tu tu kawan weh. Aku cakap mana? Sini pintu tak buka Berlaku je man. Oh, tak boleh buka. Sekejap. Cuba cari satu pintu yang tak boleh buka ke apa ke. Sini memang tak boleh buka. Oh, jom. Pergi tiga. Sabar. Aku slow mo ni. Guys, semua pergi tiga. Si sabarlah. Hantu tu tak tahu dah macam mana. Cembun. Pergi ke kanan ke? Hantu tu mana? Tiga. Pergi ke lift. Sabar. Tunggu aku. Salam. Eh, mana? Aku dah kat lift. Aku dengan apa Arif dah kat lift. Sabarlah. Orang kalau tu kita paku. Mana dah? Mana? Sini, jom sini Kit. Belah kau. Oi. Boom, gila main teleport tiba-tiba kan. What the fuck? Sal. Masalahnya kau pancing sekali nanti tau masalahnya. Arif. Orang Azrin cepat. Boleh buka tak benda ni? Kau tahu aku tak boleh masa Akid kata kan. Tiba-tiba teleport kan. Tum. Teleport betul. Tak boleh buka. Tak boleh buka. Aku dah buka kot. Aku dah buka kot. Tak nampak pun aku buka. Masih pakai. Aku masih pakai. Aku rasa dia untuk design je lah. Kalau kena apa lagi dia macam tekanlah macam B tu yang macam tak pakai. Kau tahu tak? Ya, tak boleh lah. Dah Akid cukup. Kau mulut masin. Dan tiba teleport. Tahu tak nanti ada kita tiga. Ni. Dekat dinding. Dekat dinding weh. Arif. Weh Ayun. Dinding kan ni? Dinding siap. Pelaju. Lambat sangat ni. Kita sebelum What the hell? dah ada rumah dah. Guys, pukul 12 guys. Cepat sikit guys. Tak nampak pun. Ni habis lagi. Tak boleh habis lagi. Habis lagi. Semua belum kot. Dia Aku nak habis kan.
kita kat rumah weh. Nampak aku nyanyi terus buka mata tau. What? What is just stream? Oh my god. Ada tu ini Aku akhirnya oh, tak, aku mimpi. Ini mimpi. Ini mimpi. Ini mimpi. yang anomali tu. Ini mimpi ke? Oh, aku kita tengok tengok cerita cerita hantu ni. punya. Oh. Aduh, penat aku mimpi ni. Dalam kebetulan tiba-tiba keluarkan tingkap kan. Jam ah. Nah, yang tadi tu tipu lah sebenarnya. Oh, kita minum arak pun. Naik perempuan mana sih? Dah, gue lambat ah. Apalah, kita dapat tengok free end. Grinding ni grinding. Nampak. Jatuh sama lagi. Siapa tu? Ya, sorry guys, saya ikutkan Ya, jam. okey, jap. Sekejap. Macam mana kita tahu ending ni macam ni? Padahal tadi kita mimpi. Kan? The Sama end. macam kita kan? Ye, tamat. Oh, Jadi kita boleh tahu ending dia. Padahal kita tertidur. Ini namanya kalau kita tengok kita macam kita tengok cerita badut kan. Badut lagu mimpi. siapa Ya, lah tu? tapi ni pasal belum habis lagi. Tak, siapa lah tu tengok badut teruk tu lah. Kalau kita tengok badut, apa macam dah habis. Dia macam ni, dia tak, bukan apa. Dia macam korang tengok Momo. Lepas tu kau mimpi, korang kahwin dengan dia. Macam tu lah. Lepas tu dia Dream come true. Nama mimpi je. apa mimpi datang wujud. Sebab apa dia macam mimpi nyata. Mimpi To be continue. Ada lagi guys. Tu sebenarnya cerita ni tak pernah lagi. So, chapter 3 tak keluar lagi. Tunggu je lah ya. Aku nak cerita cerita tak lagi tengok ni Ustaz ni. Ya doh, aku dah tak nak dah weh. Tak nak dah kenapa menolak tadi. Sebab kenal itu je. Best guy. Meh, berapa jam kau rekod ni? 2 jam lebih. Okay guys, sampai di situ saja kita punya permainan Before Truth, Trot, apa benda lah sebutan dia. So, pastikan korang like ya video ini ya. Korang tak like, tak apalah. Tak paksa pun. Ada cerita tu Jangan ya. lupa like, Yang mana? like, subscribe and share. Lepas tu komen kat video KZ juga ya. Sian member kena Cerita tu kan. Sian member kena edit banyak tau. Okay, tunggu di chapter 3 ya guys. Okay, bye.